Ni satu hal saya duk tengok dari segi komen-komen yang terbaru saya perasan kebanyakan tanya ialah, oh dah berjaya kan, loss dulu dah cover ke belum? Saya technically memang dah cover semua benda, tapi saya nak cerita pasal konsep nak dapatkan balik benda yang dah hilang, benda yang dah loss, benda yang nak so-called ialah guna secara technical ni ialah nama dia recover. Kononnya nak recover balik kan, kononnya nak dapatkan balik. Guys, konsep ni saya boleh cakap pada you 100% tak boleh pakai. Saya kata terang 100% tak boleh pakai. Konsep kononnya dah lost nak cari balik. Tak apa yang aku lost dulu, ini aku anggap sebagai ialah aku punya pelaburan, aku akan dapatkan balik. Tak apa yang dulu aku dapat, aku kenakan double kan aku punya profit, aku kenakan broker. Itu semua unsur-unsur dipanggil emotion disorientation. Ada masalah emosi disebabkan ialah terlalu fokus nak recover ataupun dapatkan balik. Ini sebenarnya kesan psikologi sebenarnya. Dia panggil ialah bias kepada benda yang hilang. Dia masalah benda yang dah tak ada, itu dipanggil, kalau dari segi teknikal psikologi lah, dia tu dipanggil lah baggage. Dia panggil ialah yang lekat dekat kita kan. Kita macam ada benda yang masih lagi pegang dekat kita, benda lepas. So dia kena let go sebenarnya konsep dia. Jadi dari segi technical application, technical untuk implement pula, dia macam ni. Technical untuk implement ni, contohnya lah you trade $1,000, tiba-tiba you lost let's say lah, ini saya punya maximum loss setiap kali trade 30% let's say. Lepas tu you tengok tinggal 700 account kan. Lepas tu you pun kata okay lah, that's it, aku cut loss. Dan bulan depan tu ataupun you nak trade seterusnya, you tak perlu pun, oh aku nak recover 700 jadi 1,000 boleh. Tak perlu. You top up je lagi, iaitu 30% tu, dan trade macam biasa. Itu je fokus dia, supaya you tak ada kesan emosi. Nombor dua ialah data tu tepat. Kenapa saya kata data tu tepat? Literally, kalau you tengok dari segi technical, 700 buat $10 dengan 1,000 buat $10, dia berbeza maksud dia. Itu slightly lebih besar pasal ialah modal you kecil. Jadi benda ni kena ada tactical lah juga guys. Jadi siapa-siapa yang kat luar sana yang masih lagi macam, oh aku dah loss, aku dah cari balik 200,000, aku 50,000, cadangan saya 100% cakap kalau you betul-betul nak make it journey ni, ataupun betul-betul nak make money lah, let go. Okay, let go benda tu, forgo benda tu. Maafkan diri kan, apa yang dah berlaku lantak dia. Maafkan juga broker, maafkan semua benda yang kejadian tu, tukar kepada appreciation. Maksudnya tukar pada apa yang aku learn pada lepas, dan buat lebih baik. Dia benda lepas ni dia kena lepaskan. Dia tak boleh macam duduk bawa macam tu, dia tak jadi sebenarnya. Sebab dia confirm ganggu you punya emotion dari segi decision making. Dan benda ni tak bagus untuk trading. Benda ni tak bagus juga untuk ialah you implement dari segi untuk you dapatkan duit. So benda lepas, lepaskan, cut. Benda hilang, tak apa. Okay, buka buku baru, dah fokus pada chapter baru. Jangan sangkut pada benda-benda lepas. Ini adalah paling utama kalau yang jadi trader yang make money dah konsisten, dah boleh scale sampai bila-bila. Jumpa lagi guys.